Okey, jom. Bijan pun nak pergi. Okey, sekarang macam mana? Apa kita nak buat dengan Salman? Macam ni. Kau Jack? Nanti sebentar semuanya. Apa? Gue udah tilik. Ah, tilik apa? Gue udah tilik si Salman. Salman di mana? Salman sudah mati. Dia di sini. Pak Kodi. Siapa ini Pak Kodi? Jumpa boleh? Dimarahin lagi. Pak Kodi. Syarat nak jadi pekerja Pak Kodi memang kena gila apa? Ha? Sometimes. Tapi kalau tengok yang betul-betul serasi dengan Pak Kodi, nampak macam pusing lah Pak Kodi. Perangai lebih kurang sama. Kau Jack, aku rasa sampai masanya kita tak payah capur masalah kapun JKK. Sebab lusa kita nak pergi Phuket. Aku nak ikut. Hai, Mau ikut juga, Bos. Bisakah Husin ikut sekali? hamba kerja. Boleh tak sekarang ni hampa tunda dulu nak pergi Phuket tu. Kita fokus masalah Salman ni. Kau Jack ni susah cuti. Cuti sekolah ni lagi berjalan, betul tak? Betul. Ha. Tak apalah, kita geraklah siap-siap nak packing pergi cuti. Tapi Husin mau ikut. Enggak boleh ikut. Kenapa nggak boleh ikut? Phuket ni tempat orang lelaki. Bad boys yang pergi. Setakat jalan kepik macam ni buat mana? Bad boys. What you want to do, bad boy. What you want to do, bad boy.